drama khas Ramadan IKIM FM, Demi Kasih, episod 18. Ya Allah, Kau sembuhkanlah dia, kasihanilah dia, ringankan beban hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Limpahilah kami dengan kasih sayang ya Allah, ya Allah. Zara, Mak nak air. Aduh, sakitnya kaki aku ni. Zara. Mak nak apa? Maaf Mak, Zara baru habis solat sunat ni tadi. Aku nak minum. Yang kamu tidur sebelah Mak ni, kenapa? Zara minta maaf Mak, Zara terlelap tadi. Sekejap, Zara ambilkan air untuk Mak ya. Ni airnya Mak. Aduh, sakitnya kaki aku. Mak, kita pergi klinik boleh? Dah banyak hari dah Mak sakit ni. Aku tak nak lah. Mak, ada Makcik Iyah dengan Makcik Tan ni nak jumpa Mak. Mak Zara keluar kejap ya. Makcik Iyah, Makcik Tan, jemputlah masuk. Som, maaflah, kami baru tahu kau sakit, Som. Semalam kami singgah terserempak Irfan. Dia yang beritahu kau sakit. Alah, sakit sikit je ni. Aduh. Sikit apanya ni, Som? Bengkak belum surut ni. Kau tak pergi klinik ke? Tak perlulah. Nanti surutlah bengkak ni, Intan. Kau jangan main-main dengan sakit ni, Som. Kita tak tahu kat dalam tu sakit ni macam mana. Lain macam bengkaknya ni. Aduh, jangan sentuh ya. Sakit. Aku sentuh sikit je kau dah meraung. Pergilah klinik. Zara tu jaga kau ke, Som? Untungnya kau, Som. Menantu nak jaga. Susah nak dapat menantu macam Zara tu. Tak segan nak uruskan kau. Tukar lampin, bagi makan. Mana nak cari menantu macam ni, Som? Zali tak balik ke? Dia sibuk. Iya ke? Ada je aku nampak dia kat kedai Pak Abu tu. Alah, nanti dia balik lah tu. Najiah tak datang ke? Jangan kau sebut nama dia. Buat apa dia nak datang? Kau jangan panas sangat, Som. Zaman ni menantu pakai buang banyak. Kejap cerai, kejap rujuk, kejap cerai lagi, kejap rujuk lagi. Iya, Som. Orang kata kalau sayang, jangan sayang sangat. Kalau benci pula, jangan benci sangat. Nanti melekat. Kamu cakap apa ni? Nanti kau tahulah, Som. Kau reda je lah, Som. Jangan nak pening-pening. Sebab mulut kamu lah aku ni jadi begini tau. Salah kami pula. Abang Wan kata kau tergelincir di tangga. Ya, sebab aku nak cari Zali lepas kamu bagi tahu aku hal tu. Dah takdirnya kau jatuh kat tangga tu, Som. Bukan salah siapa-siapa. Kami minta diri dululah, Som. Ni, kami ada belikan buah limau. Kau makanlah ya? Kau kan tak puasa. Kami balik dulu. Jaga diri ya, Som. Yalah. Mak nak buah ni? Tak nak. Letak ajalah di situ. Mak, kalau nak apa-apa bagi tahu Zara ya. Zara, kamu ni kenapa tak serik-serik? Sebab Zara dah janji akan jaga Mak.
Zara janji akan jaga Mak sampai sembuh. Keluar. Mak kata keluar. Baik, Zara keluar sekarang. Geramnya aku. Aduh sakitnya. Aduh hausnya aku. Jatuh pula cawan ni. Aduh sakitnya. Zara. 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 Mak panggil Zara? Biarkan mak kamu, Zara. Ayah dengar tadi dia suruh kamu keluar. Kesian mak, ya. Kadang-kadang orang yang degil ni kita jangan bagi muka. Biar dia sedar dia perlukan orang lain. Zara. Zara. Zara, rehatlah. Biar abang jaga mak pula. Tak apa, tak payah bang. Ini tugas Zara. Ayah tak sampai hati tengok kamu, Zara. Ayah, abang, jangan risau. Zara masih kuat. Zara akan terus jaga mak sampai mak sembuh, insya-Allah. Terima kasih, Zara. Zara rasakan kita perlu panggil doktor datang rumah lah, ayah. Zara risau sebenarnya. Kaki mak tu semakin teruk. Ayah pun fikir begitu. Helmi, telefonlah Dr. Rahul klinik Simpang tu. Baik, ayah. Tak sangka ya, waktu malam pun masih ramai orang berpusu-pusu nak beli baju raya. Tapi kan, bagus juga kedai-kedai ni buat jualan 24 jam. Sekurang-kurangnya, tak adalah terkejar-kejar terus pergi selepas solat tarawih. Nurul, kau perasan tak betapa banyaknya perubahan dalam shopping mall ni sekarang? Yolah, dulu masa kita kecil-kecil, semua shopping mall ada konsep klasik. Ada air pancut kat tengah-tengah lah, hiasan kayu, lampu kekuningan. Sekarang semua nampak minimalis, putih, macam gaya moden sangat. Betul. Semua dah nampak macam filem sci-fi. Perasan tak, dah tak ada lagi perhiasan yang buat rasa nostalgic. Semuanya macam ringkas, bersih dan banyak guna teknologi. Tengok ni, mesin jual barang. Bukan setakat minuman atau jajan. Sekarang ni ada yang jual skincare, pakaian. Siap ada vending machine jual pokok kecil lagi. Hebat betul dunia sekarang ni kan. Dulu vending machine ni cuma ada air dan makanan ringan je. Kau tengok sekarang ni. Tengok, semua benda boleh keluar dari mesin ni. Alia, kau tengok tu, ATM kopi. Siap bancuh kopi premium terus dari mesin. Jenama apa ni? Coffee Star. Wah, menarik betul. Nampak macam kualiti kopi mahal. Dulu kan, vending machine kopi ni bagi air rasa macam gula je lebih dari kopi. Sekarang ni, dah ada yang bancuh guna biji kopi betul. Ada latte, cappuccino, americano. Macam kedai kopi betul lah. Jom kita beli satu. Aku nak rasalah sejauh mana sedapnya kopi dari mesin Coffee Star ni. Sedapnya bau dia. Macam barista batu sendiri. Kalau sedap betul, ini memang revolusi baru dalam dunia kopi. Tak payah beratur panjang, bayar mahal-mahal dekat kafe tu. Wow, rasa dia pun betul-betul sedap. Premium. Tak rasa macam vending machine langsung. Nampaknya dunia semakin canggih, Nurul. Semakin senang semua benda. Shopping mall pun makin futuristik. Yelah, tapi kadang-kadang aku rindu suasana klasik dulu. Ada sesuatu tentang nostalgia yang teknologi tak boleh ganti. Betul juga. Tapi satu benda yang pasti, kita tetap akan datang mall sebab pengalaman tu masih seronok. Walau macam mana moden pun dia berubah. Alhamdulillah, Mak nak juga dirawat. Mungkin Mak dah sakit sangat agaknya. Alhamdulillah. Dr. Rahul dah bagi ubat ni. Mudah-mudahan Mak cepat sembuh. Kita sama-sama doakan Mak, ya? Zara, boleh Kak temankan Zara jaga Mak? Boleh, Kak. Terima kasih sangat, Kak. Mak dah tidur ni. Zara pun dah tukarkan lampin Mak. Zara,
penyakit narsis stick tu susahnya nak sebut. Akak sebut je NPD. Baik, NPD ni, Mak betul-betul ke ada NPD? Kak, Zara tak boleh nak kata dia ada ataupun tak ada. Sebab Mak perlu jalani pemeriksaan dulu untuk kena pasti keadaannya. Tapi gejala tu memang ada. Kak terfikir apa yang mereka rasa? Ada yang sedar, ada yang tak. Mereka ni sebenarnya terseksa dengan sikap mereka sendiri. Mereka cepat rimas dan sesak dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Mak ada potensi ke nak sembuh? Setiap penyakit pasti ada ubatnya. Ada penghidap yang sedar dan berusaha melawan sendiri NPD ni tanpa rawatan doktor. Tapi makan masa yang lama. Ada juga yang terus menderita. Jika penghidap mempunyai semangat yang kuat dan terbuka untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan, yang itu lebih senang. Sebab tu, orang sekeliling, ahli keluarga, kawan-kawan kena bagi sokongan kepada penghidap NPD yang nak berubah ni. Jangan kecam, jangan pelekeh. Jadi, mereka ni sebenarnya tak bersalah kan Zara? Tak mudah sedarkan mereka. Berusaha lebih baik dari tak buat apa-apa. Orang yang cuba sedarkan ni pun kena tabah, terutama yang mendapat pasangan NPD. Ada yang tak tahan tau. Dan ada juga yang sanggup bertahan. Jadi, macam ayah. Tabahkan hati, jaga kesihatan emosi dan mental kita supaya tak terganggu. Kalau tak tahan, tak salah untuk jarakkan diri. Itu semua untuk jaga emosi dan mental. Ayah suami yang luar biasa. Hebatnya ayah. Semoga mak lembut hati nak berubah. Amin, insyaAllah. Kita usaha, Kak. Zara sayangkan mak macam mak Zara sendiri. Buruk mana pun orang tua, dia tetap mak kita. Pilihan ada di tangan kita. Nak jadi anak yang baik ataupun tak. Akak berdoa. Tiap-tiap hari dapat peluk mak. Sembang dengan mak. Tanpa rasa bimbang atau pura-pura. InsyaAllah, Kak. Kita usaha ya. Jangan putus asa. Som ke tu? Ya, bang. Som nak ke mana tu? Berseri-seri betul wajah Som. Som nak pergi mengaji. Mengaji kat mana, Som? Kat masjid sana tu. Abang tak nampak Som. Mana masjid tu? Dekat hujung jalan tu, bang. Som pergi dulu ya, bang. Som? Som nanti. Som, tunggu abang. Som? Som? Ya? Ayah? Som? Ayah bangun. Kata nak solat tahajud. Ayah mimpi apa ni? Mimpi? Ayah panggil-panggil nama mak kuat pula tu. Mak kamu mana, Irfan? Dalam bilik dengan Zara. Kenapa ya? Tak ada apa-apa. Demikian tadi drama khas Ramadan IKIM FM Demi Kasih yang telah dijayakan oleh Beto Khushairi sebagai Hilmi, Wan Syarmila sebagai Zara, Nik Hasna Ismail sebagai Maksum, Ahmad Al-Muhsin Muhammad Noor sebagai Irfan, Nur Hafizah Razak sebagai Insyirah, Amir Sabri Abdul Manap sebagai Pak Wan, Batrisha Afrina Yusri Syam sebagai Alia, Farida Mazlan sebagai Makcik Ia, Nazatul Hazira Azli sebagai Makcik Intan. Skrip oleh Roziah Adama dan diterbitkan oleh Batrisha Afrina Yusri Syam.